Kau nampak Pontianak dia power. Ini level 1, 2, 3, 4. Mana ada Pontianak, saja je. Boleh buat jadi lampu camping, lampu memancing, dan dia ada satu benda yang membezakan dia berbanding dengan lantern-lantern yang lain. Tapi bukan tu. Warna cahaya boleh bertukar pada putih dan pergi ke kuning. Dah tu apa benda yang aku rasa best sangat pasal lampu ni sampai aku beria nak promote dekat korang kan. Oh kejap, dia ni datang memang dah siap ada kaki macam ni yang ada magnet dan juga ada slot macam carabiner. Nak gantung, nak letak dekat lantai ikut suka hati korang. Memang kau dapat 2 biji bateri 18650, 2 biji free rechargeable. Yang buatkan aku taksub sangat sebab bahagian bateri dia ni macam ni tadi untuk saiz 18650, tapi pada masa sama secara menegak engkau boleh pasangkan 4 biji bateri saiz AA. Disebabkan kepelikan, kereran yang ada pada lampu ni, maka ianya layak untuk join koleksi lampu-lampu aku.